Dia terpisah, maknanya langgar bam ke, langgar batu ke, langgar kayu. Kadang-kadang driver lori bawa barang muatan ni, kadang-kadang korang kena canvas tutup barang-barang kecil. Kadang-kadang jatuh kat jalan raya. Nyanyi budak motor lagi, bukan sikit nak cerita buruk. Kadang-kadang sepah barang tepi-tepi highway. Itu barang-barang yang korang ikat-ikat betul-betul. Kan bayar gaji, kerja betul-betul. Jangan leka sangat. Tahu je boleh dapat gaji nak kerja terik bagai-bagai. Pastikan keselamatan orang lain. Jangan kerana barang tu jatuh ada nyawa yang melayang. Kita tak sangka. Kadang-kadang kita lebih kurang. Hari tu kes yang itu yang kena kontena tak lock tu kan cik kan? Kontena bagi Cina tu kan? Lock kontena dia tengok corner dekat benda, kat traffic light ke apa. Tak boleh lari dah. Kontena tu lock terlepas. Lenyek lepek gitu. Jangan main-main guys. Hati-hati dalam kerja, fokus kerja. Apa bidang kau buat, kerja fokus-fokus. Secara tak langsung guys, bila lower arm bojen ni tercabut, tunjuk dulu benda ni cabut. Lower arm bojen ni boleh terpisah.